Siapa dia dok ikuti berita berkenaan dengan mah ataupun dok tunggu-tunggu nak beli mah adik kakak dengan molek klik video ni. Ini ada peringatan nak goyak siapa menyapa kepada adik kakak. Lebih-lebih lagi ni adik kakak pada masa sekarang ni ke, harga mah ni sangat dok berubah molek. Arah kapan pun adik kakak dia weh. Kadang-kadang ni harga pagi harga setara ni boleh betul tu harga turun yang menamung adik kakak dia deh. Jadi adik kakak pihak pihak Jabatan Perdagangan Bahagian Dalam ataupun Kromkan Kap Hainai hak Kementerian Perdagangan Kerajaan Panit adik kakak dia tubik mari beri peringatan kepada orang beli pun baik, orang nak jual pun baik. Tu dia. Setelah mana adik kakak dia royak kata bagi kedai mah masing-masing ni deh. Dia royak kata kalau pia nak jual mah harap jujur molek weh. Jangan dak ubah kilo tepat nak timbang mah tu weh. Jangan dak ubah walaupun sikit pun tak leh. Jangan dak ubah adik kakak dia weh. Jangan dak ubah sama sekali. Yang mana belum pada ni adik kakak 2-3 hari yang telah lepas baru ni pihak kaki tangan pegawai dia ni turun pergi ke kedai mah masing-masing pergi peksak kilo dia tu. Pergi peksak kilo. Kata ada kilo mana hak pasang tak betul ke, tak orang panggil kata orang berjual makan mata kilo ke lagu mana. Kalau pergi berjumpa semacam tu saat ni adik kakak kena hukum penjara berat juga. Kena hukum penjara berat juga tahun. Guk tak lebih daripada 7 tahun. Dan juga kena bayar denda tak lebih daripada 280,000 baht adik kakak dia weh. Dan adik kakak dia royak katanya 2-3 hari yang telah lepas baru ni setelah mana pihak pegawai dia ni turun kawasan, turun tepat pergi peksak apa nama? Peksak kedai mah lebih kurang 100 kedai lebih. 105 kedai. Lepas tu pergi jumpa kilo ni lebih kurang 132 kilo hak tempat ni memang tu dah. Dalam jumlah 132 tempat ni memang saat ni adik kakak jumpa satu kilo hak tak betul. 1 kilo hak tak betul di wilayah Udang Thani adik kakak. Maka pihak pegawai ni pun rapah kilo itu saat ni ambil tindakan mengikut undang-undang terhadap penjual mah, tuan kedai mah adik kakak. Maka adik kakak dia pun juga beri peringatan kepada orang nak beli mah ni weh. Kita nak pergi beli mah di kilo timbang mah tu ke kena ada mohon ni. Kena ada mohon ni. Kalau kedai mah mana tidak ada mohon ni tepek situ, kedai mah tu masuk di dalam orang buat salah undang-undang. Lalu tu kita orang beli, kita kena pergi tengok kilo ni mohon ni, loko ni ada ke tidak weh di kilo tempat dia timbang mah tu. Tu dia. Orang orang jual mah sendiri ni pun kena tepek gon ni. Kalau tak tepek mohon ni, kena denda tak lebih daripada 10,000 kok dekat kakak dia dah. Ini sebagai peringatan kepada orang nak beli dan juga nak jual mah dekat kakak dia weh. Ni maklumat sikit sebanyak jangan boleh kongsi siapa menyapa kepada adik kakak. Jangan lupa kongsi siapa biar ramai-ramai supaya orang tak tahu boleh tahu seperti adik kakak tahu. Adik kakak yang mana duk nak cari peti sejuk hak saiz besar tapi harga murah benar adik kakak. Hai tua co, ya kurang harga lala ni 40 hingga sampai ke 50% adik kakak. Saiz ataupun kanat 8.9Q biasanya 10,500 tapi hari ni dia jual 9,900. 12.9Q biasanya 11,500. Hari ni dia jual 7,900. 12.1Q 16.9Q adik kakak biasanya 22,900. Hari ni dia jual 15,900 adik kakak. Kedai dia mana adik kakak duduk di Trongkam antara dengan Barisan Seng Cerna Pradu di Caru Jalan adik kakak dia weh. Adik kakak tanya dulu boleh di nombor telefon 092-791-2731. Nak peti besar boleh pergi beli di kedai Home Tech Caru Kedai Lama Jalan adik kakak.